are mine, you are mine, you are mine, you are mine. मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा. Superstar Salman Khan ditakdirkan untuk kekal sebagai bujang Bollywood tetap. Walaupun bintang Dabangg pernah bertunang sekali dan telah dikaitkan dengan ramai pelakon, tiada satu pun hubungannya pernah sampai ke jenjang pelamin. Beberapa tahun lalu, bapa pelakon itu, penulis skrip veteran Saleem Khan, mendedahkan sebab mengapa bintang itu tidak bernasib baik mencari BV nombor satunya. Salman Khan telah dikaitkan secara romantik dengan beberapa pelakon terkenal termasuk Sangeeta Bijlani, Somi Ali, Aishwarya Rai dan Katrina Kaif. Pada tahun 90-an, dia hampir berkahwin dengan Sangeeta Bijlani, malah sampai mencetak kad jemputan perkahwinan. Tetapi perkahwinan itu akhirnya dibatalkan oleh Bijlani selepas Salman ditangkap curang dengan aktris Somi Ali. Perkahwinan pasangan itu dibatalkan hanya sebulan sebelum tarikh yang dijadualkan. Salman kemudiannya mengakui kesalahannya dalam sebuah rancangan temu bual. Dalam temu bual pada tahun 2019 dengan ayah Salman yang menjadi viral, dia mendedahkan kepada wartawan Komal Mehta mengapa superstar itu tidak pernah menemui jodoh. Dalam suasana riang, penulis skrip yang menulis beberapa filem klasik seperti Zanjeer, Sholay, Diwar, Dawn dan lain-lain pada mulanya berkata bahawa tiada sebab tertentu mengapa pelakon Hum Aap Ke Hain Kaun itu tidak berkahwin, iaitu anaknya. Saleem Khan berkata seperti mana-mana bapa, dia mahu anak lelakinya mempunyai keluarga sendiri. Namun pada masa kini dia tidak lagi bimbang tentang perkara itu. Saya percaya jika ia ditakdirkan untuknya, ia akan berlaku. Saleem Khan berkata seperti mana-mana bapa, dia mahu anak lelakinya mempunyai keluarga sendiri. Namun pada masa kini dia tidak lagi bimbang tentang perkara itu. Saya percaya jika ianya ditakdirkan, ia akan berlaku. Saleem Khan berkata, tidak seperti kebanyakan ibu bapa yang mempunyai alasan untuk diberi apabila berhadapan dengan soalan mengapa anak-anak mereka belum berkahwin, dia pula tidak mempunyai pembelaan sedemikian. Saya tidak boleh katakan apa-apa. Ya, dia masih belum temui jodoh ataupun dia sudah terlalu tua untuk berkahwin. Saya tidak ada alasan atau jawapan, katanya. So, oleh itu, lebih baik diam. Penulis skrip veteran itu berkata bahawa satu sebab mengapa bintang Hum Dil De Chuke Sanam itu tidak pernah berakhir di pelamin perkahwinan ialah kerana dia tidak pernah menemui wanita yang boleh menjadi sebaik setanding ibunya. Saleem Khan percaya bahawa seperti mana-mana lelaki lain, bintang filem Bodyguard itu mencari ibunya dalam setiap wanita yang disukainya. Dia mahu wanita yang dinikahinya berdedikasi kepada suami dan anak-anaknya sama seperti ibunya. Dia harus memasak makanan untuk anak-anak, membantu mereka bersiap dan memastikan kerja rumah mereka selesai. Ini bukan mudah pada zaman sekarang. Bagaimanapun, Saleem Khan enggan berputus asa bahawa dia akan melihat juga anak sulungnya itu, Salman Khan, bertukar ikrar dengan pengantin perempuannya pada suatu hari kelak. Mesti Bollywood!